Timbalan Ketua Pemuda PAS Pusat Muhammad Khalil Abdul Hadi tampil mempertahankan ketuanya Ni Abduh Ni Aziz selepas disindir menjadi tongkat kepada Perdana Menteri. Menjawab tuduhan, Faiz Fazli bila mendakwa Timbalan Ketua Pemuda Amanah tidak membaca dan memahami secara keseluruhan apa yang dimaksudkan Ni Abduh dalam kenyataan berkenaan skandal rasuah dan pembaziran sebagai kesakitan lama. Berbeza dengan Amanah yang fokusnya hanya menjatuhkan Datuk Seri Najib Razak, Khalid berkata PAS mengambil pendekatan lebih besar iaitu menukar sistem dan dasar yang diamalkan kerajaan pada masa kini. Mungkin dia tak baca secara keseluruhan kenyataan ataupun tulisan YB Ustaz Ni Abduh. Yang mana kita PAS konsisten, kita bukan nak merubah individu tapi kita nak merubah sistem. Yang jadi masalah kepada PAN, DAP, mereka hanya fokus nak jatuhkan Najib. Tapi dalam masa yang sama, isu rasuah, isu salah guna kuasa tak selesai. Jadi apa yang kita ambil pendekatan PAS ialah kita nak melakukan pemulihan masalah dalam negara kita ini secara keseluruhan, bukan dengan menukar individu, tetapi dengan memastikan bahawa UMNO dan Barisan Nasional kena sedar masalah yang berlaku dalam negara hari ini sangat kronik dan perlu kepada perubahan sistem yang korup yang diamalkan pada hari ini. Khalil menegaskan kenyataan Ni Abduh itu tidak sepatutnya dianggap seolah-olah PAS menyokong Najib sekaligus mengambil sikap mesra terhadap UMNO Barisan Nasional atau BN. Apa yang berlaku dalam negara kita bukan dimulakan oleh Najib. Jadi itu bukan bermaksud disokong Najib, tidak. Okay. Poinnya ialah mesti diubah dasar dan sistem, bukan masalah individu. Bila dia buat kenyataan direct macam tu, saya rasa PAN dalam keadaan terdesak sebab DAP pun macam dah tak berapa yakin dengan PAN ni untuk menarik sokongan orang Melayu kepada Pakatan Harapan. Faiz terdahulu menggesa Ni Abduh agar tidak terus menjadi tongkat kepada kepimpinan Najib selepas kepimpinannya semakin tempang. Beliau mendakwa kenyataan Ni Abduh berkenaan skandal rasuah dan pembaziran sebagai kesakitan lama seolah-olah satu sikap untuk melindungi rasuah dan pembaziran berbilion ringgit yang sedang dilakukan kerajaan pimpinan Najib. Justru beliau meminta ahli parlimen Pasir Mas itu tidak terus membutakan mata dan memekakkan telinga dengan kes-kes rasuah yang melibatkan pimpinan utama negara itu. Kebelakangan ini wujud tanggapan terhadap hubungan baik PAS-UMNO memandangkan pemimpin dua parti itu sering mengeluarkan kenyataan saling menyokong sesama sendiri, terutama dalam isu politik.